Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Pegawai Teknik Maklumat di MOE. So, hari ini saya berkesempatan dijemput oleh pihak Israq Solution untuk hadir ke pameran untuk melihat smartboard dan juga teknologi-teknologi yang ada berkaitan di Israq Solution. Okay, so far apa yang saya lihat daripada first saya datang masuk di Avia ni dah good impression lah. Okay, jadi saya nampak banyak-banyak teknologi yang menarik dan boleh diguna pakai, especially dalam pejabat-pejabat kerajaan. Kita dah boleh nampak lah daripada kaedah-kaedah tradisional kita menggunakan digital untuk kegunaan sebagai contoh untuk scan muka, untuk registration, dan di dalamnya juga kita lihat penggunaan teknologi seperti smartboard, seterusnya kita untuk digital signage, dan seterusnya untuk kamera video conferencing. So sangat menarik. Dan apa lagi yang saya nampak, satu lagi untuk di meja untuk meeting room. Meeting room tu dia boleh keluar screen dan sebagainya, which is rasanya tak semua pejabat kerajaan ada. Tapi kalau kata ada di pejabat kerajaan, nampaknya kita standing lah dengan pejabat-pejabat ataupun di sektor swasta yang lebih advance, dan kita boleh nampak lah pejabat-pejabat kerajaan ni setanding dan setaraf dengan yang lain. Okey, kalau saya lihat pada presentation yang dibentang oleh pihak Avia, saya lihat smartboard mereka ni sangat interaktif dan dia sangat sensitif, untuk sensitivity untuk touchscreen dia tu sangat baik. Kamera dia pun bagus, gambar jelas dan tidak blur dan sebagainya. Dan bagus lagi ada features untuk kamera bagi smartboard ni, dia boleh voice detection dan juga auto framing, dan juga dia boleh keep track kita punya pergerakan, movement. So sangat baik, dan kamera dia tu sangat sensitif, dan every time orang masuk ke, kita bercakap ke, dia auto detect secara automatik. Kita nampak mereka ni mampu bersaing dengan teknologi yang lain. Teknologi yang ada ini sebenarnya boleh diperluaskan pada semua agensi-agensi kerajaan. Kalau ikutkan pelajar-pelajar sekarang ni pun dah terdedah dengan gadget, terdedah dengan komputer. Jadi mereka ni sepatutnya menggunakan juga teknologi-teknologi untuk pembelajaran dan pendidikan. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, mereka boleh go through internet, browser. Ada Avia baru canggih.